Assalamualaikum. Dah masak ke? Bulan puasa ni mesti nak masak special kan? Tapi nak masak apa? Jangan pening. Saya Chef Muluk akan berkongsi resipi dari Maggi Masak-Masak Studio. Macam mana kalau berbuka hari ini kita cuba resipi nasi goreng nenas Maggi. Bahan-bahannya: minyak masak, isi udang segar, bawang besar, udang kering, sayur campur, nenas, nasi, serbuk kunyit dan Maggi cukup rasa. Yelah, selalunya kita berbuka dengan bermacam-macam jenis lauk. Kali ini ringkas sikit, tapi cukup unik sebab kita gunakan Maggi cukup rasa. Apa lagi? Jom masak-masak. Mula-mula, panaskan minyak, tumis bawang besar cincang. Kemudian, masukkan udang. Kacau seketika dan masukkan udang kering kisar. Masukkan pula nenas, sayur campur dan serbuk kunyit. Masukkan nasi, gaul semua bahan dan akhir sekali masukkan Maggi cukup rasa. Gaul nasi goreng hingga semua bahan mesra. Tuang nasi ke pinggan hidangan dan sajikan untuk keluarga anda di bulan Ramadan ini. Nasi goreng nenas pasti menyelerakan. Dengan Maggi cukup rasa, hidangan anda menjadi lebih mudah. Inilah dia resipi istimewa hari ini dari Maggi Masak-Masak Studio. Kepada puan-puan, saya mengucapkan selamat mencuba dan selamat berbuka puasa.